Dalam tangan saya ini ada dua jenis emas. Yang pertama ialah emas 1 gram dan yang kedua ialah emas 1 dinar. Untuk anda keluarkan daripada akaun emas Gap, saya tak sarankan anda keluarkan item kecil seperti 1 gram seperti ini, tetapi saya sarankan anda keluarkan item 1 dinar. Kenapa? Kerana kos pengeluaran. Pertama, kalau anda nak keluarkan 1 keping 1 gram daripada akaun emas Gap, anda akan dikenakan dengan charge gold premium sebanyak 1 keping ini ialah sebanyak RM15. Jadi nak keluarkan 4 keping, kita sudah pun dikenakan charge sebanyak RM60. Tetapi kalau anda nak keluarkan item 1 dinar yang mana beratnya lebih kurang juga iaitu 4.25 gram, anda hanya perlu di-charge sebanyak RM15 saja untuk keluarkan item 1 dinar ini. Jadi, item yang paling kecil yang berbaloi untuk anda keluarkan daripada akaun emas Gap ialah item 1 dinar seperti ini. Jadi, kalau anda masih lagi belum ada akaun Gap daripada Public Gold, tengok saja butang sign up di profil saya. Saya akan bantu anda untuk buka akaun secara percuma sahaja. Kemudian anda boleh menabung gram-gram emas di situ dan keluarkan item 1 dinar ini daripada akaun emas Gap tersebut. Akaun emas Gap, kita kena ingat dia tak ada upah simpan, tidak ada charge bulanan dan juga tidak ada komitmen bulanan. Anda boleh menabung pada bila masa, tak kira di mana jua. Macam mana? Menarik? Tertarik? Terus saja tekan butang sign up di profil saya.